Layanlah saya, Khairul Azri 19. Layanlah saya, Sat. Hari ni, saya nak melukis pakai kopi. Tak buka lagi. Mari kita saksikan. Cuba korang bayangkan melukis sambil minum kopi pada waktu yang hujan sambil dengar lagu. Wah, this is a vibe tau. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. Okey, siap. Gambar seterusnya pula. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Lepas tu kita kena tunggu air ni kering ya. Siap. Dan sekarang masa untuk saya makan. Saya dah gebulur sangat dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Gambar seterusnya. Mana lagi? Susu pun nak meratah. Yang ni pun nak melantak. Apalah. Apa kata kita lukis pakai susu pula? Merepek. Merepek. Jangan nak merepek. Ai? Macam sama je. Siap. Gambar seterusnya. Oh man, adik saya bagi hadiah jam tangan dekat saya. Ini surat apa ni? Hari jadi dah lepas dah dia baru bagi hadiah. Tapi okey, kita appreciate. Tangan saya tak ada jam. Birthday brother, happy birthday brother. Semoga panjang umur. Semua corak ni dek dihentam disebabkan terlalu busy. Dia belajar guys. Member belajar saya ialah Mikumi. Ni padang apa ni? Ni mesti dia ada mengumpat something ni. Wah, design cantik. Not bad. Jadi kat sini kita akan tempel di sini dan kita akan letak sini. Okeylah. Okey, siap. Gambar seterusnya pula. Jadi inilah lukisan yang terakhir. Siap juga. Letih juga buat benda ni. Tu dia. So yang ni kita lekatkan dekat sini supaya nampak lebih smart gitu.
Ini hadiah yang adik saya bagi. Surat ni boleh buka tau, tapi saya tak nak buka dah. Saya nak tutup bagi nampak kemas sikit. So, lukisan yang lain kita boleh simpan. Dua ni kita letak dekat sini agar ia nampak lebih estetik gitu. Yasakani no Magatama. You're the one for me, that's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me.